Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Dia adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini. Okay, bye. Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat X break kejap. Okey. Naikkan tangan. Kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri.
Bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. X-Break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-Break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-Break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaiklah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semata, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Iqra itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi. 6,000 jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka. Lepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekalkan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang. Sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada. Ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Fasilitis yang disediakan adalah baik. Dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub. Dapatkan perkhidmatan secara percuma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada penonton yang menyaksikan FB Live Wellness Hub Batu Pahat pada hari ini. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Saya Syuhada Musa, selaku moderator pada hari ini, di mana kami bawakan kepada penonton semua satu forum yang bertajuk Speech Delay, Tahu, Cegah dan Tindak. Baiklah, sebelum itu, saya minta kepada para penonton semua untuk kekal bersama sehingga akhir rancangan forum ini kerana terdapat e-sijil serta kuis online yang akan dipaparkan pada akhir forum ini nanti. Baiklah, bersempena dengan tajuk forum kita pada hari ini, kami bawakan kepada anda semua 3 panel yang cukup berpengalaman dan pakar dalam pengurusan kanak-kanak, di mana salah satu antaranya adalah speech delay. Tanpa melengahkan masa lagi, kita perkenalkan panel kita yang pertama. Dr. Kalsum binti Samsudin merupakan pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Dah makan? Dah makan kenyang dah. Alhamdulillah. Baiklah, panel kita yang kedua pada hari ini iaitu Dr. Wan Nurul Fatin binti Wan Manap merupakan pakar pediatrik Hospital Sultanah Nora Ismail. Selamat datang, Doktor. Apa khabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Dan panel kita yang ketiga iaitu Puan Nur Ika Maisara binti Khairul Anwar merupakan speech language therapist dan juga founder Cakaplah Terapi Center Batu Pahat. Assalamualaikum, Puan. Salam. Apa khabar hari ini? Sehat Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor dan puan kerana sudah hadir meluangkan masa untuk forum kita pada hari ini. Baiklah, berbicara tentang tajuk kita pada hari ini iaitu speech delay. Tahu, cegah dan tindak. Merupakan satu topik penting dalam kesihatan kanak-kanak. Seperti sedia maklum, kalau kita tengok sekarang, masalah speech delay ini banyak berlaku pada kanak-kanak di mana ianya sangat membimbangkan jika tiada pengesanan awal, rujukan awal dan juga tindakan awal dalam merawat masalah speech delay ini. Saya percaya di kalangan penonton juga ada pernah berhadapan dengan situasi yang sama berdepan dengan kanak-kanak yang speech delay ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan forum kita pada pusingan yang pertama iaitu tahu. So, soalan ni saya nak tujukan kepada Dr. Kalsum. Apakah yang dimaksudkan dengan speech delay itu? Dan kalau boleh nak minta doktor kongsikan statistik speech delay itu di Malaysia. Silakan, Doktor. Terima kasih, Puan Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dan juga Puan Ika. Okey, hari ini kita cakap pasal speech delay ataupun kelewatan pertuturan. Rasanya tetamu kita dan juga penonton kat luar sana dah biasa dengar, kan? Apa itu yang dikatakan speech delay? So secara amnya saya jelaskan kat sini. Speech delay ni secara amnya kita kata kanak-kanak yang dia mengalami kelewatan pertuturan kalau kita bandingkan dengan kawan sebaya dengan dia. Sebab kita tahu kan kanak-kanak dia lahir sampai dia membesar akan ada kemahiran-kemahiran yang dia belajar dan dia dapat. Dan dia adalah sepatutnya berkadaran dengan usia lah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Jika mereka lewat daripada kawan-kawan dia yang seusia dengan dia, kita kata speech delay lah ataupun kelewatan pertuturan. Ada 2 jenis kelewatan pertuturan ni sebenarnya. Yang pertama kita panggil dia expressive speech delay. Kelewatan pertuturan ekspresif. Dia tidak boleh express diri dia. Dia tak boleh nak cakap apa dia nak, apa idea yang dalam kepala dia, apa dia rasa, dia tak boleh cakap. Contohnya dia nak minum kan, dia buat apa? Dia tarik tangan kita, pergi dekat air. Dia nak main dekat taman permainan, dia pun tarik tangan kita. Dia tunjuk dia nak apa, so dia tak boleh nak. Yang kedua kita panggil receptive speech delay. Dia tidak boleh memahami apa yang orang cakap kat dia. Kita panggil dia tak jawab. Sesuatu dia buat sesuatu, dia pun tak buat lah sebab dia tak faham. Jadi itu bila dia tak faham, dia memang tidak boleh nak belajar bercakap. Itu adalah 2 jenis orang kata speech delay yang ada di kalangan kanak-kanak kita.
Kalau cakap pasal statistik, kalau menurut kajian mobiliti kebangsaan tahun 2022 ni, di dalam kanak-kanak Malaysia berumur 2 hingga 5 tahun, 2.7% ada mengalami masalah delay ni. Maksudnya, kalau kita ada 100 kanak-kanak secara peraturan, kita akan jumpa 3 orang kanak-kanak yang mengalami masalah ni. Yalah, baiklah, terima kasih doktor atas penerangan itu tadi. Baiklah, untuk soalan yang kedua, saya tujukan kepada Dr. Fatin. Kalau kita tengok dengan speech delay ni, apakah antara tanda-tanda awal speech delay ini di kalangan kanak-kanak? Ini boleh dikatakan satu topik yang penting lah, supaya kita perlu tahu, kerana bukan setakat kita sebagai pekerja, sebagai staf kesihatan, juga kepada ibu bapa, supaya ibu bapa ni boleh lihat pada anak-anak mereka apakah antara tanda-tanda utama speech delay ini, tanda-tanda awal. Silakan doktor. So, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Syahada. Terima kasih juga kepada Dr. Kasum lah atas pengalaman syukurnya. Topik kita pada hari ini iaitu ataupun masalah pelanggan kanak-kanak. Saya pasti ada ibu bapa di luar sana yang macam, anak saya ni dah 2 tahun, masih lagi tak boleh kisah. Saya dah sekarang tu, saya boleh tunggulah. So, kanak-kanak ni sebenarnya dia ada tahap kadar perkembangan dia yang berbeza lah. Yang lambat, ada yang cepat, ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat lah. So, biasanya dia perkembangan tu macam perkembangan pertuturan, pencapaian perkembangan pertuturan setiap peringkat umur dia. Dan kita kena pasti yang kita boleh jadi tempat. So, apa ibu bapa boleh kena pasti dekat rumah, tanda-tanda awal speech delay atau so, bayi ni sejak daripada dia lahir tu dia dah kena ada perkembangan pertuturan ataupun dia dah start buat bunyi. So, bunyi pertama yang diorang akan buat biasanya macam bubbling lah kita panggil, ataupun dia akan boleh membuat bunyi mama-mama, baba-baba macam tu ke awal usia 6 bulan hingga. Contohnya anak-anak kita masuk usia 12 bulan atau bersamaan dengan setahun. Masa tu masih lagi tidak membuat perkataan bubbling ni ikut dalam tanda-tanda. Itulah rujuk. Dan yang kedua, dia ada masalah yang tidak boleh berpaling sekiranya dipanggil. Yang itu juga ada masalah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak menunjukkan sebarang isyarat tangan, contohnya macam melambai babai, ataupun kalau kita panggil tepuk tangan lah, atau clap hand kan. So, usia 12 bulan tu sepatutnya dia dah kena ada. Kalau dia tak ada, itu adalah tanda-tanda masa usia setahun. So, seterusnya kita pergi kepada usia seterusnya lah, 15 hingga 18 bulan. So, masa usia ni sepatutnya dia dah kena ada satu perkataan dia yang konsisten, yang dia kena sebut setiap hari, yang everyday lah, yang dia dah ada konsisten. So, konsisten tu biasanya perkataan pertama yang orang boleh dapat ni biasanya mak, ayah. Dia nak panggil kan mak, ayah, umi ke abi ke, macam itulah, mama ke, papa ke. So, perkataan ni dia akan guna setiap hari dan akan konsisten. So, kalau tak ada, by usia 18 bulan tu, itu dia kira masalah. Masalah speech lah. Dan yang kedua, masalah pemahaman. Macam Dr. Kasum cakap tadi, dia ada masalah pertuturan, dia ada masalah pemahaman. Pemahaman tu dia tidak boleh memahami arahan mudah. Seperti mari sini, ataupun macam kita kata mana ayah, ataupun macam bagi mama kan. Benda-benda macam tu dia tak boleh faham masuk usia 18 bulan. Itu adalah tanda-tanda speech delay lah. Dan yang seterusnya kita panggil kepada kosakata. Yang ini kosakata bila dia dah start bercakap, kosakata dia adalah kurang daripada 10 perkataan lah untuk 18 bulan. Itu adalah juga tanda-tanda speech delay. Dan yang seterusnya, kalau dia nakkan barang tu, macam yang Dr. Kasum cakap tadi juga, dia nak barang tapi dia tak cakap. So, dia lebih kepada tunjuk. So, biasanya usia 18 bulan ni dia dah kena ada perkataan. So, ini dia boleh dapat macam, mungkin lah macam nak kan. Nak tu dia dah boleh dapat. So, walaupun dia tak tahu tu adalah air, tapi dia tahu, dia tunjuk dan dia cakap nak. Itu adalah tanda-tanda sepatutnya 18 bulan kita kena dapat lah. Tapi kalau di usia tu dia lebih kepada menunjuk tapi tak ada perkataan, so itu adalah tanda speech delay lah. Dan yang seterusnya pada umur 2 tahun. So 2 tahun ni sepatutnya dia dah kena boleh gabung 2 perkataan mudah ataupun kita panggil sebagai gabung 2 perkataan lah. So contohnya macam nak susu ataupun mama air macam tu. So yang dia dah nak, so dia barang tu dia gabung walaupun perkataan dia tu mungkin limited kan.
So dalam masa 2 tahun ni sepatutnya dia dah kena ada kosakata at least sekurang-kurangnya lah 50 perkataan. So kalau tak ada tu, itu adalah tanda-tanda speech delay lah. Dan yang seterusnya, percakapan yang dia sebut tu kebanyakannya sukar untuk difahami oleh orang lain. Mungkin ibu bapa dia boleh faham, tapi orang lain tak boleh faham. So itu adalah tanda-tanda speech delay juga pada usia 2 tahun lah. Dan usia 1 tahun hingga 2 tahun ni sepatutnya dia dah kena start meniru perkataan. So mungkin dia tak boleh faham perkataan tu, tapi dia dengar dan dia jawab balik ataupun dia sebut balik benda tu walaupun dia tak faham. So pada usia ni kita panggil dia term kita tu ekolalia lah. Ekolalia tu sepatutnya kena ada masa usia 1 tahun hingga 2 tahun. Kalau dia tak ada, tu tanda speech delay. Okay? Dan selanjutnya pada usia 3 tahun. 3 tahun ni sepatutnya dia dah kena banyak perkataan lah. So, kalau perkataan dia tu banyak yang masih lagi tak boleh difahami ataupun kita kata banyak baby talk. Baby talk tu perkataan bayi yang tak sepatutnya ada pada usia 3 tahun. So itu adalah tanda speech delay juga. So kebanyakan baby talk ni orang tak faham. Orang tak akan faham, orang luar tak faham. So maybe family member pun tak akan faham. So itu dah juga tanda-tanda speech delay. Dan kebanyakan yang 3 tahun sepatutnya dia dah kena start bertanya soalan nak apa tu, apa ni kan. Semua benda nak tanya. So kalau dia tak ada bertanya, so macam mana nak jawab kan? Sepatutnya lah. So kalau dia tak ada benda tu, ibu dengan bapa dah kena start risau lah. Yang mungkin anak saya ni ada masalah speech delay macam tu. So ada satu lagi lah benda yang biasanya kita jarang tu nak ajar anak-anak ni. Biasanya anggota badan ni. Anggota badan ni termasuk dengan perkembangan pertuturan. So masa usia 3 tahun tu biasanya dia dah kena tahu at least 6 anggota badan. Dia kena pasti mulut, mata, hidung semualah. So at least 6. So kalau dia tak tahu tu masa usia 3 tahun, itu bermaksud dia dah ada speech delay lah. So saya just nak pesan speech delay ni mungkin tak semua speech delay tu akan menyebabkan masalah serius. Tapi daripada pemerhatian awal kita akan menjadikan kita bertindak lebih awal dan kita boleh bantu anak-anak kita lah untuk berkembang dengan sebetulnya, sepatutnya. Baiklah, terima kasih Doktor atas penerangan yang padat tu. Baiklah, untuk soalan seterusnya saya tujukan kepada Pranika. Boleh tak Pranika terangkan kepada kita semua tentang perkembangan pertuturan kanak-kanak yang normal? Silakan Prof. Terima kasih Puan Syahda. Tadi kita pun dah dengar daripada Dr. Fatin panjang lebar lah mengenai perkembangan awal pertuturan kanak-kanak dari umur 1 tahun sampai 3 tahun tadi kan. Jadi mana-mana anak yang lahir, tak ada ibu apa pun yang mengharapkan anak dia tak boleh bercakap. Expectation kita sebagai parents, bila anak tu lahir je, kita nak komunikasi, nak bercakap, nak borak. Tapi bila anak kita start ada masalah speech delay, mesti kita akan terfikir-fikir kan, sebenarnya apa punca di sebalik masalah ni kan. Jadi sebab itulah kita bila kita tengok anak tu ada lambat bercakap, kita jangan judge dulu. Maksudnya kita jangan rasa oh ni sebab ni lah ni sebab ni lah, jangan. Sebab pertuturan tu adalah merupakan satu proses yang sangat panjang, sangat kompleks. Macam mana kita berada kat sini, formal kan, boleh bercakap macam ni, kita dah menghasilkan berapa banyak vocab, mungkin ribu, jutaan vocab, sehingga kita boleh buat ayat yang panjang macam ni. Memori kita adalah memori yang sangat kuat. Jadi anak ni pun melalui proses yang sama. Daripada lahir, macam mana mereka lahir, kemudian mereka mempunyai mental yang baik, mental yang sihat, suasana yang baik, lepas tu organ-organ artikulasi yang baik. Contoh macam mana kalau sumbing, mulut sumbing, dah efek pada komunikasi dan pertuturan. Sama juga kalau dia ada masalah mental retardation ataupun problem dia dekat otak kan, tak berfungsi dengan baik. Macam mana mereka nak belajar berkomunikasi dengan baik jika ada masalah-masalah sedemikian lah. Okay, jadi kat sini saya nak highlightkan, selain macam mana sebelum anak tu muncul perkataan pertama, mereka perlu dulu ada kemahiran awal pra-pertuturan kanak-kanak lah. Okay, yang mana kita tahu ada beberapa kemahiran asas yang anak tu perlu dapat dulu sebelum muncul perkataan pertama seperti mama, papa, umi, abi tadi kan. Macam mana dengan pertama adalah eye contact mereka. Adakah bila kita bercakap dengan anak kita tu, adakah dia pandang? Macam kita sekarang kan, two ways communication kan. Saya bercakap, ada yang pandang, ada yang tengok. Jadi biasanya anak speech delay ni tak akan datang hanya dengan masalah lambat bercakap. Dia akan ada masalah eye contact. Dia akan ada masalah yang kedua itu attention. Dia tak fokus. Bila masuk je bilik terapi, lari sana sini kan, hyperaktif. Ataupun kalau main satu benda tu,
sekejap je. Main potong-potong masak-masak, tukar. Tak sampai seminit dah tukar main bola pula, main benda lain pula. Jadi biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah lambat bercakap ni akan hadir dengan masalah tumpuan perhatian dia akan problem. Kat situ pun kita nak kena cater satu persatu masalah dia sebelum dia boleh bercakap. Okey. Yang ketiga adalah kemahiran bermain lah. Macam mana kanak-kanak tu develop daripada dia bayi sehinggalah umur dia menginjak usia. Adakah kemahiran bermain tu dapat daripada kecil. Kadang-kadang bila ni study case lah yang berlaku bila saya handle patient, kebanyakan kadang datang tu macam pegang pisau kan, kita tengok kalau biasa budak tengok pisau dengan buah kan potong kan. Budak tu dia pegang je. Pegang pisau, pegang ni, dia lari, pegang tu ajak main tak nak, stres, marah sebab tantrum kan. Itu boleh jadi isu lain jugalah. Mungkin ada juga ciri autism kan. Autism memang ada masalah play skill lah. Tapi kalau kanak-kanak normal yang dilahirkan tak ada masalah, tapi ada masalah kemahiran bermain, puncanya dekat mana? Maksudnya mungkin daripada kecil tak ada rangsangan dilakukan di rumah, tak ada orang yang main bersama, mungkin hanya diberi screen time, buka TV baby kan, baring-baring TV je dari kecil kan. Macam mana dia nak develop kemahiran bermain? Sangat penting kan kemahiran bermain ni, sebab even dalam terapi pun kami fokus pada bermain je dengan anak untuk develop kemahiran komunikasi. Okay, nanti kalau kita ada play terapis kan, boleh cerita lagi lah kelebihan-kelebihan bermain ni. Okay, seterusnya adalah kemahiran ambil giliran. Ambil giliran ni sangat penting. Sebab apa? Macam kita kan, kadang kita pun ada masalah tau untuk take turn. Kadang kita nak bercakap, orang tu nak bercakap. Semua nak bercakap, kau ni perempuan lah. Ikut kajian pun, wanita lebih banyak memproduce, menghasilkan perkataan berbanding lelaki. Sebab tu kalau tengok geng-geng ayah-ayah kan, dia orang banyak diam. Kalau berkumpul kat kenduri tu banyak diam. Tapi kalau ibu-ibu ni ada je benda nak sembang kan. Mereka lah yang paling banyak bercakap. Yang banyak cakap. Tapi bayangkan dengan anak kita, sebenarnya kita kena latih kemahiran ambil gilir. Contoh waktu kita bercakap, anak tu sepatutnya mendengar, fokus. Dan bila anak tu bercakap, nak bercerita dengan kita pula yang dengar dan fokus. Tapi masalahnya ibu-ibu ni nak bercakap je kan. Tapi tak nak dengar apa yang anak sebenarnya nak cakap, walaupun bahasa pelat kan. Mungkin bahasa jargon words ataupun babbling. Dia ada satu fasa tau, daripada lepas babbling tu, anak tu dia akan masuk jargon words. Ba, da, lepas tu dia akan pada jargon words tu dia ada macam intonasi dah tau. Pernah tengok tak satu video kanak-kanak kembar, dia orang berkomunikasi isyarat tau. Maksudnya macam kembar A cakap kembar B bahasa spoken kot. Tapi sebenarnya tak berlaku aplikasi tau. Maksudnya dekat situ macam mana berlaku ambil gilir antara dua anak tersebut. Seorang bercakap, seorang dengar fokus walaupun tak tahulah bahasa apa yang dia bincang kan. Tapi samalah. Jadi dekat sini kadang-kadang kanak-kanak yang lambat bercakap ni memang ada masalah untuk turn taking, masalah ambil gilir. Bila kita bercakap dia tak nak dengar, dia tak nak tumpukan perhatian. Jadi kat situ pun dia efek lah. Even kalau dalam aktiviti macam main bola, passing bola, itu adalah paling basic lah dalam take turn. Kita baling, budak tu auto sambut ataupun tunggulah. Tapi kalau benda tu pun anak tu tak mampu nak buat, maksudnya anak tu masih di level komunikasi yang sangat-sangat rendah. Okay, biasanya kanak-kanak autism memang ada masalah tu lah, turn taking. Okey, itu sahajalah. Terima kasih Puan. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, kita akan ke pusingan yang kedua, iaitu cegah. Baik. Soalan ni saya nak tujukan kepada Dr. Kalsom. Apakah punca-punca yang boleh membawa kepada penyebab speech delay ini di kalangan kanak-kanak? Silakan Doktor. Terima kasih Pancu. Okey. Punca-punca bagi speech delay. Tadi saya rasa doktor pun dah cakap, Puan pun dah cakap sebenarnya di mana yang dikatakan oleh mereka tadi kan, untuk kita develop skill untuk bercakap tu memerlukan advanced skill sebenarnya, walaupun kita rasa mudah bagi kita, tapi untuk kanak-kanak dia adalah sesuatu yang advanced. Oleh itu berbagai faktor boleh menyebabkan masalah dan punca kepada masalah delay in speech ni lah. Yang pertama sekali adalah medical issues. Isu-isu perubatan lah. Contohnya, yang pertama sekali kita tengok hearing. Kalau anak tu tak boleh dengar, memang dia tak boleh meniru. Memang dia tak boleh belajar dan dia tak akan boleh cakap lah. Sebagai contoh, kanak-kanak yang ada masalah jangkitan yang lama dekat telinga dia, ada masalah gegedang telinga, yang tu memang kita kena check anak.
Yang kedua, masalah neurologi, masalah saraf, masalah perkembangan otak. Contohnya yang ada cerebral palsy kan, kita tahu dia lahir tu memang dah ada masalah. So yang tu memang akan berisiko untuk mendapat masalah delay in speech lah. Yang ketiga, autism. Tu kita biasa dengar. Bila lambat dia cakap, kita pun cek anak kita autism ke, anak kita autism ke. Selalu jumpa doktor tu tak ada mesti tanya. Confirm dia akan tanya tu. Dan yang keempat adalah isu-isu berkaitan dengan oral motor. Sebab kita punya lidah, kita punya jaw ni adalah sangat penting untuk membolehkan kita bercakap. Jadi kalau ada masalah lidah, contoh tadi Puan Nika pernah sebut, contoh anak yang selalu kita tengok kalau sumbing kan, cleft palate ataupun cleft lip. Jadi dia akan menghadapi masalah untuk bercakap lah. Dia akan jadi delay dekat situ. Okay. Tapi saya kena ingatkan juga macam mana Dr. Fatin cakap tadi bahawa kita kena tahu, kita kena sentiasa remind diri kita bahawa speech delay ni adalah satu situasi kelewatan. Dan bukan 100% atau semua anak-anak ni dia ada masalah yang kita kata penyakit lah. Bukan semestinya mereka berpenyakit. Sebahagian besar anak-anak ni dia tak ada penyakit pun, tetapi ada faktor-faktor lain yang akan menyumbang kepada kelewatan dia bercakap tadi. Tadi Puan Nika dah sebut, satu, excessive screen time. Kita sekarang ni ada telefon, TV, lagi apa? iPad kita bagi kan, tablet kita bagi anak-anak seawal dia lahir, sekali lahir dah dapat kan. Jadi excessive screen time, mereka tidak berkomunikasi dengan orang. Mereka hanya fokus kepada screen sahaja, dia akan tidak ada rangsangan dekat situ dan mereka akan menghadapi masalah delay. Yang pertama yang kita biasa tengok. Yang kedua, macam tadi, limited social interaction. Saya dulu ada satu kes di mana kanak-kanak ni sangat kesian lah. Ayah dia OKU, mak pun OKU. Jadi anak ni delay in speech, tak bercakap. Kita ingat anak dia OKU, bila mak ayah OKU kan. Tapi sebenarnya bila anak tu masuk sekolah, dia dah ada rangsangan tu, sebenarnya anak tu normal saja. Cuma jadi lewat lah. Sebab kita menyalah dia tidak kesalahan, kita pula menyangka dia tu ikut mak ayah. Sebenarnya anak tu pandai, dah sihat saja. Yang ketiga ini menarik sikit, multi-cultural family. Contoh mak dia India, ayah dia Chinese, kemudian mungkin dia ada atuk dia Melayu ke macam tu lah kan. Jadi dia dengar banyak bahasa. Boleh menimbulkan masalah kelewatan untuk dia bercakap. Tapi ni bukan semua anak lah, adalah beberapa salah satu risiko ya. Okay. Yang seterusnya adalah masalah-masalah seperti biasanya berlaku kepada mereka yang kurang berkemampuan, mak ayah sibuk bekerja, tidak ada rangsangan yang beri kepada anak ni. Dan kajian juga menunjukkan bahawa lebih berisiko kepada anak lelaki. Puan Nika dah cakap dah, orang perempuan ni dia kalau speech ni dia laju. Tapi kalau kanak-kanak lelaki mungkin sedikit lambat lah daripada ramai lelaki dekat center pun ramai lelaki. Kat center pun ramai lelaki. 10 orang boleh bagi testimoni. So, saya ingatkan sekali lagi bukan semua anak-anak yang ada speech delay ni ada penyakit. Kita kena pastikan, kita cek dan kita pastikan tak ada penyakit, lepas tu kita beri rawatan dan intervensi awal kepada anak tu. Terima kasih Dr. Kalsum. Nampaknya banyak antara punca-punca yang boleh menyebabkan speech delay ni di kalangan kanak-kanak. Tapi ada sedikit di situ yang menarik perhatian saya lah mengenai penggunaan gadget, penggunaan skrin. Yalah, kalau kita tengok sekarang zaman canggih, zaman IT macam yang Dr. Kalsum cakap tadi, tab, phone, komputer lah kalau yang biasa, laptop. So, untuk soalan yang seterusnya saya nak ajukan pada Dr. Fatin adalah berapa lama sebenarnya untuk kita disarankan kepada ibu bapa ni untuk memberikan anak-anak ni melihat skrin setiap hari. Maknanya screen time untuk dia orang lah. Sebab kalau kita perhati pun sekarang kecil-kecil dah tengok phone. Sebenarnya punca nak bagi diam je. Pergi kedai makan, ibu bapa makan, anak tengok phone sambil makan. Buat penenang lah. Ya, betul. Itu jadi macam ada tak masa, limit untuk screen time untuk anak-anak ni? Silakan doktor. Terima kasih Puan Syahada. Ni soalan ni famous lah. Soalan screen time ni sebenarnya biasa kalau kita dapat reference pun daripada mana-mana klinik ataupun daripada mana-mana luar lah. Soalan yang kita akan tanya semua ibu bapa yang datang dengan masalah. So biasanya apa yang kita tanya diorang ni?
berapa lama sehari, berapa jam sehari bagi anak tengok TV, bagi anak tengok phone, bagi anak tengok iPad, dan biasa kita akan tanya juga kandungan screen time tu lah. Dan sekali semua peringkat umur, so kita akan tanya benda tu. So ni situasi yang sentiasa terjadi. Kalau mak ayah kan, mak tu sibuk nak pergi masak, dia pun on TV. Dia on TV, buka 6 jam, duduk dapur supaya anak dia tak ganggu dia. Inilah buat kerja rumah macam tu kan. Paling senang lah. Lepas tu nanti kalau kita kata tak apa doktor, saya on je 6 jam tapi anak tak tengok pun. Dia cakap. So banyaklah situasi yang tu yang kita biasa dengar masa anak masa yang kita jumpa patient dekat klinik lah. So tapi sebelum saya pergi kepada soalan Puan Syahadah tu, saya nak cakap dululah pasal keburukan ataupun kesan-kesan negatif kepada screen time yang berlebihan. Mungkin tadi Puan Ika dengan Dr. Kasum dah bagi tahulah seberapa sikit tu. Yang pertama tu, screen ni dia hanya ada komunikasi satu hala. Kita panggil dia, kita boleh bagi respon dekat TV tu. Contoh dia buat apa-apa, tapi TV tu tak boleh bagi respon balik kat kita. So komunikasi ataupun masalah pertuturan dia perlukan komunikasi dua hala atau kita panggil interaksi dua hala. Contoh apa yang kita cakap sekarang lah. Puan Syahadah tanya saya soalan dan saya jawab. Okay. So saya tengah bercakap sekarang, ada orang yang mendengar. So itu adalah so itu adalah salah satu cara komunikasi yang betul lah. So dengan screen tu sebenarnya tak ada benda tu. So dia tak ada, dia akan lacking dari segi tu. So dia akan menyebabkan masalah kanak-kanak tu akan lambat betul lah. Nombor dua, kita kalau manusia ni tak ada ekspresi kita. Tak akan ada. Bila kita bercakap, tak ada intonasi yang kita kata. Kita tengah happy, kita tengah sedih, kita nak nangis. Tapi kita tahan nangis, macam tu. So ekspresi-ekspresi tersebut dia tak ada dekat skrin tu. So itu juga menyebabkan masalah lambat bercakap. Sebab budak-budak ni, kanak-kanak ni dia akan start dengan yang verbal dulu. Ataupun kita kata pertuturan yang bukan lisan dahulu. Sebab tu dia kena faham dulu ekspresi semua tu, baru dia boleh tahu. Baru dia boleh tahu perkataan dan dia boleh sebut lah. So nombor dua, screen time yang berlebihan ni dia lebih kepada, mungkin Puan Ika dah cakap tadi lah pasal gangguan tahap perhatian ataupun fokus anak-anak. So sebab apa? Sebab skrin ni kan kalau skrin rancangan TV, kartun semua tu dia bergerak sangat laju. Lepas tu page dia tu kan lagu semua tu kan. Lepas tu warna terang-terang, bunyi kuat-kuat macam tu. So menarik lah untuk dia orang. Tapi dengan cara banyak sangat screen time, bila dia tengok benda-benda macam tu, dia menyebabkan dia hilang fokus. Sebab kita bercakap macam tu, kita slow je. Kita sangat perlahan. Kita tak ada pace yang macam dalam TV tu. Bila macam tu, dia akan hilang tumpuan lah. Macam yang cakap tadi. Tak boleh duduk diam. So, bila dia tak boleh fokus, dia tak boleh tumpu. Masa kita nak bercakap, tak boleh nak pandang kita balik. Sebab dia banyak sangat benda lain yang dia kena buat. Sebab dia terlalu banyak screen time. Okay? So, itu adalah menyebabkan masalah pertuturan lambat lah. Dan yang kedua, bila masalah kita panggil kurang fokus ni ataupun berlebihan screen time, dia akan menyebabkan gangguan tidur. Jadi anak penat. Okay, biasanya sebelum tidur dia bagi TV. Lepas tu bila nak tidur tu, kita pun kadang-kadang kalau kita tengok TV semua tu sebelum tidur, kita akan susah lah pula nak tidur hari ni. Nak leleh tu susah. So sama juga dengan budak-budak lah. So kalau dia tengok TV sebelum dia tidur, dia akan ada masalah gangguan tidur. Bila dia penat, dia letih, perkembangan pun akan terjejas juga. Okay, yang ketiga, dari segi screen time ni, dia akan ada masalah kita panggil kosakata yang mungkin tak berapa nak sesuai. Ataupun kandungan dia lah. Kandungan dia tu, mungkin kandungan dalam screen time tu tak sama dengan apa yang kita bercakap hari-hari. Mungkin kandungan tu, mungkin advance sangatlah perkataan dia tu. So apa yang sepatutnya dia kena cakap setiap hari tu tak ada. Contoh macam sudu ke pinggan, apa lagi, gelas ke macam tu kan. Dia tak ada dalam rancangan TV tu. So dia tak boleh grab dan tak boleh dapat lah. So yang tu yang dari segi ni lah. Dan saya nak share sikit lah. Ni bukan saja-saja. Ada kajian lah. Kajian banyak menunjukkan kanak-kanak ni yang lebih daripada 2 jam screen time sehari adalah berisiko untuk mendapat masalah pertuturan lambat bertutur. Lebih banding daripada kanak-kanak lainnya kurang skrin. Berapa banyak? 6 kali ganda. Banyak 6 kali ganda ada risiko. So betul, maaf macam lah. Ada satu kajian tu kata sebenarnya budak bawah 2 tahun sebenarnya no screen time. Nanti saya cakap.
Sebab saya tak jawab lagi soalan musyawarah. So yang tu kajian tu secara menyeluruh lah. Saya ingat dah dia punya usia tu. Tapi yang tu dia kata secara lah. Kalau lebih 2 jam tu tu lebih 6 kali. Untuk usia berapa je lah. Tapi dia ada recommendation ataupun saranan untuk mereka ni berapa lama sebenarnya screen time sehari. Sebenarnya dia ikut umur. Itulah Puan Ika cakap. So biasanya umur bayi sampai 2 tahun. Kosong tak boleh langsung. Memang tak ada. Langsung tak boleh. Tapi ada juga kajian yang mengatakan dia kata maybe kalau video call lah, kalau sikit-sikit pun. Tapi kalau boleh memang minimum yang mungkin tak boleh 0. Tak ada langsung daripada usia bayi sampai 2 tahun. Kenapa? Sebab pada usia ni perkembangan otak dia yang paling sebagai paling besar. Sebab masa tu daripada dia berhenti, tak boleh bergerak, sampai dah dia boleh jalan, sampai dia boleh buat macam-macam pada usia 2 tahun. Kita sekarang mana ada berkembang lah kan. Cuma dari segi pengembangan tu dah tak ada. So awak usia daripada 2 tahun pertama tu adalah sangat penting. So kalau masa tu saya nasihatkan ibu bapa, kalau boleh elakkan langsung. Walaupun just untuk senangkan ke macam tak perlu. Memang sangat tak perlu. 2 tahun pertama. Dan seterusnya kita akan tengok 2 tahun hingga 5 tahun. Yang ni usia macam dia dah start di pra-school lah kita katakan. Pra-school tu pun limit dia sejam sehari. 1 jam 1 jam sehari. 1 jam sehari ni tengok pula kandungan tu macam mana. So kalau boleh yang berkualiti tinggi dan kalau boleh ibu bapa kena pantau dekat rumah lah. So saya nasihatkan kalau kanak-kanak 2 tahun hingga 5 tahun, ibu bapa duduk together. Duduk dengan anak-anak dan tengok rancangan sekali. So at least daripada tu dia dapat komunikasi dengan mak ayah yang dekat sebelahnya lah. So tu sampai umur 5 tahun lah. Dan seterusnya masa usia sekolah lah. 6 tahun ke atas bila dia dah pergi sekolah. So masa usia macam ni, screen time dia tu kena selari dengan aktiviti lain. Macam aktiviti fizikal dia dekat luar, physical activity dia dalam rumah, ataupun tidur dia, ataupun berkaitan dengan masa belajar dia. So kena selari lah. So dalam masa ni dia dah kena start ada peraturan dalam hidup. So ibu bapa tu dah kena ada set masa. Contohnya lepas makan setengah jam je. Lepas tu tak boleh. Lepas tu kena sambung pergi belajar. So dia kena ada set masa supaya dia orang boleh ikut. So elakkan daripada screen time yang berlebihan tanpa kawalan. Yang ni paling yang kita risaulah. Sebab tu dalam usia 6 tahun ke atas tu kalau boleh screen time dia tu maksimum 2 jam. Maksimum. Kalau boleh kurang dari itulah. Dan kualiti itulah satu lagi kualiti screen tu. Dan seterusnya so kalau bayangkan kalau setiap hari tu screen time dia 6 jam, 7 jam. So berapa banyak tu dia ada komunikasi dengan ibu bapa. Ibu bapa dia kan dekat rumah. So bila kita kurangkan screen time tu dengan automatik kita boleh berkomunikasi lebih banyak ataupun lebih spend time more dengan anak-anak kita lah. Ada yang tanya doktor, screen time ni terhad pada phone je ke, iPad je ke TV sekali? Semua kan ya. Tak boleh screen time, mana yang screen, yang lebih screen, yang tu screen. Kadang ada mak ayah dia pandai. Mak ayah dia ingat phone je. Ada patient saya tu lah, dia kata, saya ingat ke screen time tu phone. TV dia buka je. Ada yang buka TV 24 jam sehari tak tutup. Tapi bagi dia macam kata, orang tengok. Itu tak boleh. Biasanya kalau datang kalau patient datang dekat kita yang excessive screen time, yang tu kita akan start dulu untuk kurangkan. So selanjutnya bila kita jumpa 3 bulan selepas tu, kita akan nampak perubahan dia. Memang akan nampak. Okay, terima kasih doktor. Tapi saya nak tanya lagi satu soalan pada doktor. Okay. Memandangkan tadi kita katalah kita dah dapat lihat anak kita speech delay, anak kita ada masalah. Bila agaknya anak-anak ni perlu dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital? So, soalan ni mungkin berkait dengan soalan yang saya tadilah. Yang masa bila mana ibu bapa dah kena pasti bila masalah, bila anak-anak ni dah ada masalah. Bila yang kena rujuk. So, bila dah dapat kena pasti macam yang saya cakap ikut umur tadi tu, ada terus kena bawa ke mana-mana klinik kesihatan. Klinik kesihatan kita okey je buka je dekat mana-mana. Cakap je anak saya nampak bercakap, saya nak pergi ke hospital kan. So biasanya dekat situ yang mula-mula sekali kita akan refer dia kepada
masalah kita nak pantau dinilai dari segi masalah pendengaran lah ataupun kepada yang tu adalah boleh disebabkan oleh masalah pendengaran yang menyebabkan masalah pendengaran. So kita kena tackle dulu masalah pendengaran kalau ada. So sekiranya ada, dia akan dirujuk kepada pakar ENT ataupun kita akan rujuk kepada audiologist. Seterusnya untuk mungkin alat bantu mendengar dengan secepatnya mungkin lah supaya dia tidak nampak. Tapi kalau sekiranya tak ada masalah keturunan, tak ada masalah lah. Tapi kena pergilah untuk sekali yang audiologist tu. Sebab kalau dia tak dapat mendengar dan dia tak boleh sebut, tak boleh meniru dan selanjutnya dia tak boleh bercakap lah. Dan seterusnya kita akan refer ke macam Puan Ika lah, macam speech therapist. Speech therapist banyak, semua hospital pun ada. Klinik kesihatan ada. Ada. Biasa berapa macam kita rujukkan awal dulu. Rujuk awal. Umur berapa selalu KK akan refer kepada terapis? Terapis. Maksudnya seawal usia lah. So kalau kita terima rujukan tu sebenarnya seawal usia 18. Sebab kita nak kalau boleh nak bertindak awal lah ataupun internet. Seawal itu tidak boleh dirujuk kepada speech therapy. Sebab speech therapy ni penting terapi pertuturan ni penting sebab dia akan ajarkan macam mana ibu bapa cara bertutur ataupun cara berkomunikasi yang betul dengan anak-anak di rumah lah. Dan dia orang akan lagi pandai lah. Dan selanjutnya dan seterusnya dia akan refer mereka kepada pakar kanak-kanak. So masa tu kami akan dapat refer lah daripada mana-mana untuk masalah anak speech delay. So tapi kalau penilaian lebih lanjut tu, kalau masalah pertuturan tu dia ada berkaitan juga dengan masalah domain lain lah ataupun perkembangan lain termasuk macam motor halus ataupun masalah sosial komunikasi. So yang tu kita akan lebih menilai budak tu, mungkin dia ada tanda-tanda autism, yang tu yang kita risau lah. Dia ada soalan yang macam speech delay ni sama tak dengan autism? Kan ramai kan, ibu bapa kan banyak kan. Speech delay ni sama tak dengan autism? Tak sama, tak semestinya sama, tapi speech delay tu adalah tanda awal autism. Pantau dan memang dalam pada MCAT pun kita ada kan, klinik kesihatan memang buat 18 untuk menyaring kanak-kanak yang ada risiko ada autism. So kalau masalah autism ni biasa memang dia akan lambat bercakap. Tapi disertai dengan lambat bercakap tu dia juga ada masalah tingkah laku. Yang kita kata tingkah laku sosial yang agak ketara perbezaan dia dengan kanak-kanak yang lain dan mungkin agak terasing dengan kanak-kanak. So macam yang Puan Ika cakap tadi lah. So bila dia ada tanda-tanda macam tu, kemungkinan besar anak-anak ada masalah autism. So sebab tu speech delay tu adalah tanda awal dia ada autism. Tapi tak semua, bukan tak sama dengan lah macam tu. Terima kasih Dr. Martin. Jadi buat para penonton sekalian, seandainya anda merasakan anak-anak anda mempunyai masalah speech delay, jangan rasa ragu atau segan serta takut untuk merujuk anak-anak kepada yang lebih arif mengenai permasalahan tersebut. Kerana tindakan awal daripada kita sendiri boleh membantu anak-anak kita. Baiklah, untuk soalan seterusnya saya ingin ajukan kepada Puan Eka. Boleh tak Puan Eka berikan tips-tips atau teknik-teknik dalam merangsang pertuturan anak? Silakan Puan. Okay, baik. Terima kasih Puan Syahadah. Okay, jadi dalam banyak-banyak teknik, ada satu teknik lah yang bukanlah satu. Ada satu perkara penting yang ibu ayah kena tahu. Saya selalu pesan nasihat pada ibu ayah yang tanya macam mana anak saya nak cepat bercakap. Satu je poin paling penting. Luangkan dulu masa. Luangkan dulu masa bermain bersama anak. Luangkan bukan bermaksud anak dekat sini main toys je, ayah tengok phone kat sini. Tak. Itu aja dah luangkan dah masa. Tapi masing-masing dengan hal masing-masing. Jadi pertamanya yang paling kena ubah adalah sistem kekeluargaan tu. Luangkan masa berkualiti bersama anak. Tak kisah waktu makan, waktu main, waktu mandi adalah quality time. Okay. So dalam satu kajian menunjukkan sebenarnya bayangkan 73% kanak-kanak sebenarnya sangat enjoy, sangat rasa seronok bila mak ayah dia spend masa untuk bermain berbanding menonton TV.
Maksudnya sebenarnya anak-anak bukanlah passion dia orang atau minat dia orang lahir-lahir je seronok tengok TV, tak. Sebenarnya mereka lahir-lahir adalah keseronokan mereka adalah engagement bersama ibu ayah mereka. Itulah momen-momen yang sangat-sangat indah dalam hidup anak-anak ketika kecil kan. Jadi kenapa bermain tu penting? Sebab apa? Nak anak kita bercakap, dia kena ada rasa minat dulu. Macam mana nak pupuk minat anak tu atau peluang anak tu untuk bercakap? Jadi yang paling penting adalah berlaku engagement. Sekarang engagement berlaku hanya bila mak ayah spend dengan anak bermain bersama lah. Sebab macam kita tengok kan anak tu lari sana sini, tak ada minat, tak ada panggil apa, mak ayah panggil pun tak ada respon. Jadi macam mana nak pupuk supaya kanak-kanak tu dia rasa minat dulu, ada interest untuk datang kat kita, ada komunikasi berlaku lah, maksudnya nak minta ke, nak sesuatu at least open palm ke, tunjuk ke, ni dalam dunia sendiri kan. Sebab tak ada engagement. So ibu ayah yang paling penting macam mana nak create dekat rumah tu, cipta engagement dengan anak. Dan memang nak tak nak mak ayah kena jadi kanak-kanak sebentar. Maksudnya mak ayah kena spend lah masa bermain menggunakan beberapa teknik yang saya nak share hari ni lah. Okay? Mungkin sebenarnya dia kata dah, parents kata saya dah main dah dengan anak saya tapi tak bercakap pun, tak ada respon pun, anak saya tak minat pun nak main dengan saya. Mungkin kita main tu hamba kan. Kita main dengan cara macam dewasa main. Tak, memang anak tak ada rasa minat lah nak main dengan mak ayah kan. Cakap pun intonasi, dek bola, sepak. Kan beza kalau kita, adik, teacher ada bola, mama ada bola besar. Cantik. Kan tahu tak? Semua macam nak tengok, nak dengar, macam nak tengok. Sama juga dengan anak-anak ni, kalau kita bagi arahan pun, adik ambil. Macam kita malas je lah yang mak cakap. Tapi kalau kita guna intonasi, adik, kalau mama ambil baju, buka baju. Kan lain. Dan lebih jelas kan perkataan yang kita nak sampaikan pada anak kita. Jadi tips pertama, saya singkatkan jadi 4S, 1R lah. Okay, 4S, 1R. Okay, S yang pertama ialah say less. Cakap pendek-pendek. Bila dengan anak speech delay ni, kita jangan terlalu cakap dengan ayat yang panjang, bagi arahan dengan panjang. Jadi anak-anak susah nak ikut lah. Okay, contoh, saya bagi contoh. Okay, adik ambil bola, ambil air, simpan, susun. Saya pun kalau cakap dengan patient saya memang satu-satu. Adik, fokus, duduk, dengar. Siap dengan gesture kita sekali lah. Jadi sebolehnya gunakan semua kaedah komunikasi yang ada untuk bercakap dengan anak yang speech delay ni lah utamanya kan. Bila kita tahu anak kita lambat cakap, jangan kita gunakan ayat yang panjang, bebel-bebel. Kau mama dah cakap tadi, mama suruh adik ambil ayat nak atas meja. Mana satu anak cakap ni dah lah dia tak faham reseptif. Tadi kan bahasa reseptif tu dia kena faham dulu, dia kena serap dulu. Ambil tu apa, air tu apa, bola siapa, meja tu apa, semua dia tak tahu. Macam mana dia nak express. So kalau ikutkan pembelajaran bahasa pun yang paling bawah tu ialah kemahiran prapututuran yang saya cakap tu lah. Dia ada eye contact, dia ada attention, dia ada play skill, semua tu kat bawah yang basic. Macam kita nak hidup lah, kat bawah kita makan, minum kan. Jadi yang atas tu kemahiran bahasa reseptif. Maksudnya dia kena serap-serap dulu. Banyak mungkin vocab kefaham bahasa ni mungkin 1000. Yang express mungkin baru 5 perkataan. Maksudnya, jadi sekarang kita nak capai tu adalah bahasa ekspresif sampai dia boleh verbal dengan kita kan. Tapi yang asas tu kita kena pastikan dia faham tak apa yang kita cakap ni. Contoh kita kata adik, mama simpan. Kita tunjuk. Mama minum. Kita ajar. Pendek dan tunjuk. Show. Okay. Jadi yang tadi pertama say less. S pertama. S kedua ialah stress. Stress ni bukan kita yang stress lah. Stress dalam perkataan tu. Highlightkan perkataan yang kita nak ajar. Contoh tadi, jom mandi, kita nak ajar, mungkin rutin kan. Jom makan, jom mandi. Jadi kita, jom makan, jom mandi, jom minum. Maksudnya yang dia highlightkan perkataan, contoh kata kerja kita nak ajar tu, yang tu lah yang kita tekankan, stress kan. Jom mungkin kita nak cakap, jom makan apple. Tapi kita nak ajar makan dulu perkataan tu kan. Jadi yang dia highlight tu, kuatkan lagi suara. Okay, sebenarnya kita lemah lembut. Bukan jadi garang. Tapi jadi orang panggil pun ceria sikit lah kan. Suara tu kena tegas, ceria. Bukan tegas, dia kata apa? Firm lah kan. Tegas pun sama je. Cuma maksudnya lebih jelas, lebih kuat. Biasa dalam terapi pun memang saya latih parents tu untuk kuatkan sikit suara pun. Jangan lemah lembut sangat dengan anak-anak ni. Maksudnya jangan, dek cepatlah minum. Tak dapat lah, tak dengar. Kalau budak tu masalah pendengaran lagi lah, kena jelas. Lepas tu kita kena berada dalam level eye contact anak tu lah. Kalau kita bagi arahan pun bukannya
membelakangi dia kan. Kita kena tengok mata dia, adik dengar, jom makan, jom mandi. So kena highlightkan lah. Tadi yang ketiga, tadi say less. Kedua, apa tadi? Stress. Stresskan intonasi tu. Yang ketiga ialah go slow. Macam tadi kita kata buka air. Panjang sikit. Mandi. Contoh kita dah ajar mandi. Tengok hari ni faham tak dia kan? Adik jom nak tak dia sambung. So pentinglah panjangkan perkataan tu supaya dia boleh sambung tak? Agaknya dia faham tak? Oh kalau dia boleh sambung maksudnya dia faham lah apa yang kita ajar selama ni setiap hari kan. Itu kan rutin. Okay, yang last ialah show. Show tu lah yang saya cakap tu lah. Berada dalam level paras yang sama lah. Kalau kita cakap tu, kalau anak kita berdiri, kita mungkin duduk sikit lah, rendahkan badan. Kalau kita duduk, mungkin dia berdiri sama level kita. Okay, so kena show, bagi dia tengok facial expression sebab penting. Kadang anak tak faham pun emosi sedih, gembira, itu pun adalah bahasa tau. Kadang dia tak nak express tu yang dia tantrum. Saya ada patient yang umur dah 6 tahun tapi sekarang kerap pukul kawan-kawan. So saya bincang dengan teacher-teacher. Sebenarnya dia banyak faham, bahasa diseptik dia mungkin dah banyak. Cuma sekarang ekspresif dia problem. Sebab dia nak cakap, dia sebenarnya sedih, dia sebenarnya marah. Dia tak suka macam ni. Tapi tu ada bab lain lah. Maksudnya dalam komunikasi kita terpaksa guna alat bantuan komunikasi lah, AAC panggil. Benda tu untuk membantu dia macam mana dia nak express walaupun tanpa verbal. Mungkin ada budak yang memang takdirnya adalah macam autism lah, tanya ada non-verbal dengan verbal autism kan. Kalau yang non-verbal mungkin telah masuk topik yang berbeza lah. Maksudnya macam mana dia nak express. Tapi komunikasi ni luas. Bukan bermaksud verbal je. Even kita nak sampaikan dekat anak-anak kita kan. Kalau kita nak marah, maksudnya kita buat sebagai ibu. Kita tak adalah terus cakap mama marah. Mama marah. Marah ke tu? Tapi kita senyap ke, kita macam macam tu kan, berdehem ke. So dia dah faham dah, oh marah, teacher marah ataupun ibu marah ni. So kena terus pergi mandi macam tu kan. Okay, last tu adalah repeat. Memang kena ulang. Kadang parents tanya, sampai bila saya nak kena bercakap ni? Ada satu parents tu dia share, daripada umur 4 tahun dia ajar anak dia, rain, go away. Sekarang anak dia dah 6 tahun, baru anak dia sebut rain, go away. Dah lepas 2 tahun. Tu saya cakap, maksudnya kadang kita tak tahu keajaiban tu bila berlaku. Jadi jangan putus asa, maksudnya setiap masa, setiap bercakap dan bercakap pun dengan cara yang betul macam saya cakap tadi lah. Jangan putus asa, teruskan, luangkan masa. Yang paling penting bila kita dah luangkan masa, anak walaupun anak tu tak bercakap, dia sangat merasai momen-momen kebahagiaan dia dengan mak ayah dia. Itulah. Terima kasih Puan Ika di atas perkongsian teknik-teknik tersebut. Diharapkan para penonton, khususnya ibu bapa, dapat mempraktikkan teknik tersebut buat kanak-kanak. Nampak macam seronok ya? Mana jadi terapi. Rasanya kalau Puan, kalau kita cuba dengan anak yang biasa tu, rasa dia enjoy tak rasanya? Seronok. Tapi kadang-kadang ya alhamdulillah teacher kan minta lagi seronok macam mengajar anak-anak lah bercakap pula berbanding anak normal. Sebabnya anak bercakap kan dia macam-macam apa respon dia lah, tak layan. Anak normal kan terus bisa kan, dia kena paksa. Nampak, baiklah, nampaknya kita sudah hampir sampai ke penamat forum kita pada hari ini. Untuk itu saya minta kepada Dr. Kalsum untuk memberikan sedikit pesanan tentang gadget kepada penonton kita, terutamanya penggunaan gadget dalam menguruskan anak-anak. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Puan Chu. Tadi dia dengar panjang lebar, saya rasa banyak pengetahuan baru juga kan. Saya pun banyak pengetahuan baru hari ni. So saya nak remind balik kepada yang menonton pada hari ni. Tadi Dr. Fatin dah sebut panjang kan. So, apa yang kita kena buat dengan screen time untuk anak-anak ni? Nombor 1, kurang dari 2 tahun, 0 screen time. 2 hingga seterusnya, kalau boleh hadkan kurang daripada 1 jam, pastikan ibu dan ayah kita cakna lah penggunaan gadget anak-anak kita. Tak kisahlah anak yang kecil, anak yang dah sekolah, even anak yang dewasa pun perlu dipantau juga kerana banyak masalah yang menyebabkan gadget kan. InsyaAllah kita cuba menjadikan anak kita yang terbaik lah, dan kita kena tingkatkan potensi anak kita dengan cara dilapan. Terima kasih Dr. Kalsum. Tapi memang betul lah, kita sekarang berhadapan dengan cabaran gadget sebenarnya. Betul. Dalam
bukan kata anak-anak, kita sendiri pun berhadapan dengan masalah gadget ni. Memang boleh dikatakan gadget ni dah macam utama. Betul. Dalam kehidupan kita. Okay, seterusnya dijemput Dr. Fatin untuk menerangkan kepada penonton tentang kepentingan intervensi atau tindakan awal pada permasalahan speech delay ini. Silakan Doktor. Alhamdulillah, kita dah bincang banyak perkara lah pasal speech delay hari ni. Rasa saya pun belajar banyak benda daripada speech delay. So, sebagai ibu bapa, saya pasti semua orang nak yang terbaik kan untuk anak-anak dia. Kadang-kadang tu kita mungkin ada masa yang kita risau, ada masa kita keliru, kita confused. Sebab macam adalah sebut-sebut macam nanti nenek ke atuk ke cakap, ayah dia dulu macam ni juga. Nanti 5 tahun nanti boleh cakap. Atuk dia macam ni juga, ke pakcik macam ni juga. So bila macam tu, so ibu tu tak tahu. Saya kena rujuk ke doktor ke tak. Tapi percayalah, tindakan awal kita tu boleh memberi perubahan yang sangat besar kepada anak-anak kita. Sebab mereka ni berhak untuk didengar dan berhak untuk difahami. Sebab tu yang saya fokuskan kepada intervensi awal tu sebenarnya untuk kita capailah tahap perkembangan sebenar yang perlu untuk ibu bapa, perlu untuk dapat usia umur dia. So nanti pergi sekolah, nanti tak boleh cakap apa-apa, nanti kesian lah. Nanti dia akan ada masalah pembelajaran. Bila ada masalah pembelajaran, dia akan ada masalah pergaulan dan seterusnya masalah minda dan juga masalah kematian. Semua tu adalah berkaitan lah. Kalau boleh kita nak tindakan awal, intervensi awal, kita boleh berubah kepada yang lebih baik lah. Lebih awal. Okay, so saya nasihatkan kita mungkin kita bukan ibu bapa yang sempurna, tapi kita boleh jadi ibu bapa yang peka dan cermat. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor di atas penerangan itu tadi. Dan seterusnya untuk panel kita yang terakhir iaitu Puan Ika. Ada tak pesanan dari Puan Ika berkenaan dengan terapi pertuturan? Silakan Puan. Tadi kata Dr. Fatin, semakin awal intervensi tu semakin bagus lah. Even dalam terapi pertuturan pun bila kita detect awal, dia masih lagi mild speech language delay lah. Tapi bila dah tangguh, anak tu dah delay makin lama, daripada 6 bulan delay ke setahun delay, ke 2 tahun delay, dia dah jadi moderate dan last severe speech delay. Dan kita tak panggil speech delay dah lah waktu tu, dah jadi speech disorder. Okay. Speech delay ni hanya untuk 6 bulan je sebenarnya, 6 bulan delay je. Sebab banyak patient yang datang, kebanyakan umur 5 tahun masih tak bercakap, umur 3 tahun tak ada words langsung, sebenarnya dah agak lambat. Dan lately baru-baru ni macam makin 9 bulan dah datang. Setahun 6 bulan dah datang. Maksudnya wow, makin lama orang dah makin aware lah maksudnya kan. Jadi semakin awal semakin baguslah untuk anda sebagai bapa melakukan tindakan. Sebab kita nak elak daripada mal tu kalau boleh terus zero speech delay lah kan. Maksudnya dia sebab anak-anak kita lahir mungkin normal, tak ada masalah lain. Tapi sebab ketangguhan kita ataupun kita rasa deny, kita tak accept fate-nya anak kita ada masalah, kita rasa okey je anak aku ni kan, ataupun kita takut orang kata kenapa pergi hospital macam dah jadi orang panggil apa, mulut-mulut orang cakap negatif. Sebenarnya ibu ayah kena accept dulu fakta tu yang mengatakan anak kita okey ada masalah, jadi kena buat sesuatu. Ada satu kata pepatah motivasi, accept your mistake then you can move forward. Walaupun mungkinlah tak 100% tu bukan masalah tu puncanya daripada ibu bapa, tapi bila once kita sebagai ibu bapa kita dah accept okey anak aku macam ni memang ada masalah, ada lambat sikit, tak apa, kita kena buat satu langkah langkah untuk tindakan lah dengan segera, sama ada pergi ke terapi government ke terapi luar pun. Dan alhamdulillah dekat Cakap Belah pun kita ada terapi one to one lah. Dan sekarang disebabkan terlalu banyak kes speech delay yang dah jadi speech disorder maksudnya daripada mild jadi moderate ke severe dah sekarang, kita ada buat IIP, panggil Intensive Intervention Program lah, ni macam sekolah. Setiap hari kan anak tu datang dari pagi sampai tengah hari untuk buat terapi lah. Sebab biasa tadi saya cakap kan, biasa anak-anak speech delay ni tak datang dengan masalah lambat bercakap je. Dia ada masalah motor kasar, motor halus, dia ada masalah attention, masalah bermain, semua complete set. Jadi bila buat IIP tu memang merangkumi semualah termasuk 3M. Okay, jadi ibu ayah jangan rasa down, rujuk dulu pada yang pakar, doktor pakar kanak ke terapis pertuturan, semua yang terlibat, dan jangan dengar cakap orang. Fokus pada masalah kita untuk kita bantu anak kita. Semakin cepat kita bantu,
semakin awal lah mereka dapat intervensi. Dan paling penting umur 2 tahun adalah fasa di mana language tu tengah peak tau, peak hour. Dah lepas fasa 2 tahun kerana lambat bertindak, dia dah jadi graph tu dah jatuh. Maksudnya setahun sampai 2 tu dia tengah naik cepat tau. Dia serap. Sebab tu lah patient yang kita orang boleh buat tengoklah respon anak-anak bila budak tu datang awal. Dalam 4 sesi terapi je saya dah discharge lah. Tapi kalau datang 3 tahun ke atas baru datang lambat, dia takes time lah. Mungkin setahun, 2 tahun baru okey lah. Jadi boleh jumpa di pusat terapi Puan? Boleh. Kat mana? Dekat Perak Kencana, Segading, cakap terapi center baru cukup setahun. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Saya suka dengan ayat Puan tadi. Jangan dengar cakap orang. Lihat dulu, baru kita tengok, perhatikan anak kita, rujuk pada yang pakar, baru kita boleh tahu dan kesan apa patut kita buat. Kita tak perlu nak dengar cakap orang dahulu, kerana dengar cakap yang pakar lebih elok lah untuk anak kita. Baiklah penonton sekalian, dengan pesanan dari Puan Ika itu tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini, di mana hari ini kita membincangkan tentang speech delay. Cari tahu dahulu, kemudian kita cuba untuk cegah, dan akhirnya kita laksanakan tindakan-tindakan dalam permasalahan speech delay pada kalangan kanak-kanak ini. Ini kerana tindakan awal dari kita insya-Allah akan dapat membantu anak-anak ini untuk mengatasi masalah speech delay ini. Terima kasih diucapkan kepada barisan panel yang sudi hadir pada hari ini untuk berkongsi maklumat dan juga teknik serta tindakan yang boleh kita lakukan. Terima kasih Dr. Kalsum, Dr. Fatin dan juga Puan Ika. Oh ya, ada soalan? Kita dapat soalan di FB Live kita, iaitu daripada Puan Fira Musa. Assalamualaikum, saya minta pendapat puan-puan. Advice untuk tak perlu pun untuk anak speech delay, tapi speech therapy advisekan pun untuk keluarkan word. So yang mana satu perlu untuk follow? So ni soalan rasanya untuk Puan Ika ni, speech therapist. Silakan Puan. Pertama-tamanya saya kena tahu umur anak tu dan masalah apa. Sebab setiap anak-anak dia punya intervensi berbeza. Ada anak-anak yang macam contohlah yang saya sebut tadi AAC kan, Aided Alternative Communication lah, maksudnya dia dah 6 tahun, dia dah belum boleh bercakap, jadi kita ada je apps untuk speech therapy, memang guna gadget untuk kita ajar dia words, dia boleh communicate guna AAC tu lah. Tapi mungkin isu ni ada waktu saya suggest juga pun jika memang budak tu terlalu addiktif lah, maksudnya kita daripada sehari tu 24 jam tengok pun tak ada, kita terus stop terus. Kita akan okey boleh puan kurangkan, tapi ada waktu puan kena bersama dengan anak tu untuk bagi verbal. So, mungkin mak dia pun kurang idea nak bercakap kan, tapi memang kena limit sebenarnya. Bila anak tu masih bawah 3 tahun sebenarnya memang kalau boleh kita pakai manual lagi lah, maksudnya bermain dengan dia. Tapi kalau speech therapy advice untuk guna phone tu mungkin maksudnya tengok contohlah channel Mr. Rachel yang Kak Tisha kan dia ajar bercakap dan mungkin lebih baik percakapan dia berbanding mak dia lah. Jadi mak dia ada kat sebelah untuk cerita balik apa yang diceritakan dekat TV tu. So, oh ada bas, kita cerita balik. Oh bas laju. Lalu Kak Tisha cakap apa tu? Oh apple, kita terangkan. So dia dah jadi 2 hala, budak tu ada respon. Oh bagus adik dengar, bagus adik gelak ke tepuk ke kan. So sama-sama lah, so dia ada tulis juga kat situ. Maksudnya just edit lah. Contoh kalau tengok gambar gajah ataupun binatang-binatang kat tu kadang-kadang susah nak cerita kalau cakap je kan. Mungkin mak dia guna bantuan pun untuk gambar visualize apa yang dia cakap, boleh, tak ada masalah yang tu. Cuma kena ada sama-sama lah bercerita. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan. Okay. Ada satu soalan lagi. Nampaknya memang ramai yang menarik dengan puan terapis kita hari ini. Ada satu soalan yang berkenaan dengan ada tak buat private session untuk patient? Maksudnya mungkin mereka boleh terangkan pasal pusat. Okey. Ya betul. Saya memang bekerja di Cakaplah Terapi Center. Boleh follow TikTok, IG, Facebook Cakaplah Terapi Center. Boleh ada nombor admin kat situ. Saya perlu lupa nombor admin.
Berapa nombor admin? 012-551-0463. Okey. Jadi saya memang ada buat one-to-one session. Boleh call nombor admin untuk book appointment. Kita ada 2 terapis lah. Kita ada terapi cara kerja sekali. Maksudnya kalau ada patient tu memang dia perlu OT dengan ST. So dia datang weekend lah. Dan yang weekdays tu adalah hari RIP tu yang saya sebut tadi. Dia intensif terapi yang mana anak-anak tu datang dari pagi sampai tengah hari. Selama 4 jam setiap hari. Isnin sampai Jumaat. So parents boleh pilih lah sama ada. Kita tengok level budak tu jugalah. Kalau 2 tahun ke bawah biasa suggest one-to-one sahaja. Biasa umur setahun 6 bulan dah datang dah. Ada yang latest ni 9 bulan. Tapi tu memang ada banyak masalah lah. Dia perlukan OT. Okay, baiklah, terima kasih Puan Nika. Nampaknya kita sudah berakhir di sini. Untuk makluman semua, pada akhir sesi ini kita ada sediakan e-quiz online untuk para penonton menjawab soalan. Nak hadiah? Hadiahnya bercuti weekend ni di rumah sendiri. Tak lupa juga kita ada sediakan QR code tanda hadir forum pada hari ini. Jangan lupa untuk scan QR code tersebut di akhir sesi forum ini kerana ECJ juga ada disediakan. Sekian dari saya, Syuhada Musa. Mohon maaf andai selama forum ini berlangsung ada kelemahan-kelemahan dari pihak saya. Terima kasih buat penonton semua kerana sudi meluangkan masa untuk menyaksikan forum kita pada hari ini yang bertajuk Speech Delay, Tahu, Cegah dan Tindak. Sekian, terima kasih. Bye.